Weh, Amira, kenapa library kita kosong je? Diorang pergi mana? Oh, diorang semua kat surau. Kau tak tahu ke hari ni kan ada program khatam Al-Quran dan semarak kasih sampai pukul 9. Aku tak tahu weh. Jom kita pergi surau juga. Jom, dapatlah juga kita manfaat di bulan Ramadan. Lagi-lagi ni dah termasuk 10 malam terakhir. Betul. Jom. Teleport lah. Kau ni kenapa? Salah lah. Macam ni. Tada! Pro kan aku? Mantap, Cik! Sekarang jom kita pergi surau. Jom! Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved, Ya Habibi, Ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Amira Fatisha. Dan saya Diana Syarahila. Kami merupakan wakil daripada TV PSS akan menemu-duga beberapa pelajar bersempena dengan Majlis Khatam Al-Quran dan Semarak Kasih. Nama saya Muhammad Danish. Nama saya Muhammad Afandi bin Maris. Okey, Daniel, apakah pendapat anda tentang Majlis Khatam Al-Quran tadi? Pendapat saya, Majlis Khatam Al-Quran tadi tu sangat berguna dan juga sangat bermanfaat untuk pelajar-pelajar di SMK TJB. Okey, apakah manfaat yang anda dapat daripada majlis itu tadi? Majlis tadi dapat beri pahala dan dapat menenangkan diri saya lah daripada ujian dunia ni. Okey, apakah bahagian yang paling menarik dalam program ini? Bahagian yang paling menarik Rasulul Azim dan memberi duit bantuan lah kepada anak-anak yatim. Okey, Daniel, apakah manfaat yang anda dapat dari majlis tadi? Manfaat yang saya dapat daripada majlis tadi ialah dapat pandangan saya daripada segi fizikal dan juga mental. Pada pendapat anda, adakah tempoh program ini sesuai, terlalu panjang atau terlalu pendek? Pada pendapat saya, program ini patutnya dilakukan masa dia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek lah. Maksudnya sesuai lah. Saya sesuai. Okey. Terima kasih Daniel dan Wafi kerana meluangkan masa untuk sesi temu-duga ini. Kami sangat menghargai jawapan dan perkongsian anda. Salam alaika, salawatullah alaika. Ready? 1, 2, 3. Kami mengucapkan Itu sahaja daripada kami bersempena dengan program Khatam Al-Quran dan Semarak Kasih 2025. Semoga anda mendapat manfaat daripada video kami hari ini. Mesti korang excited kan nak raya? Kita orang pun. Betul. Kami mewakili warga SMK TKB ingin mengucapkan Selamat Hari Raya dan maaf zahir dan batin. Selamat bercuti.